Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sambil minum air. Bukan ada makan apa? Makan jagiah dia. Okey. Sambil ni kita ada dekat kampung baru Nasi lemak apa? Nasi lemak Uncle Bob. Kalau nak makan sekejap lagi kot. Okey. Hari ni sebelum tu salam Ramadan. Salam Ramadan ke berapa? 9 8 kot. 8, 9 ni. Kita sudah masuk 9 kan. Salam Ramadan. Jadi kita sekejap masa berlalu pantas. Jadi apa? Daripada first puasa Ramadan pertama sampai ni kira dah memang laju masa. Jadi daripada video pertama, okey, ini rentetan pada video pertama Syndicate versus Kartel. Saya kena buat muka ganas sikit lah. Ganas. Tak berapa ganas kot, tapi sahabat saya masih kekal di sebelah. Sahabat kita Wan. Kalau tengok muka dia, perasan tak macam ni KL Gangster 2 tu. Nama apa? Shark. Kan, kalau anak saya dia kata dia panggil Uncle Shark. Tapi dia tutup muka kan, tutup muka. Shark bukan nama sebenar, tak apalah. Dan Wan kan dengan Wan. Steady brother Wan kita ni. Dia apa, orang kata apa? Apa kau kenalkan aku nama betul? Kau pakai nama lain? Betul juga kan? Tapi tak apa, aku channel The Hitcher. Tapi nak panggil boy pun boleh, tak ada masalah. Tapi channel The Hitcher. Jadi hari ni kita nak part 2 lah, kira part 2 untuk Syndicate versus Kartel. Okay, kalau yang masa part 1 tu Syndicate versus Kartel. Sambil tu kita minum-minum Selajos boleh lah sikit-sikit ni selajos kan. Okay, apa ni Syndicate versus Kartel. Suara pun tak bunyi sangat Nak order roti telur di mana Syndicate versus Kartel ni kita dah di masa di part 1 di mana kita dah table berapa? Alamak, kita ambil nombor lah. Kita tak nombor. Apa Syndicate versus Kartel ni Wan masa part 1 kita dah bukanlah kata educate, tapi dah jelaskan apa beza dia kan. Kartel, Syndicate, Kartel. Dia nak buat apa, dia buat apa. Okey. Rasanya mungkin yang mana dah tengok channel ni, tengok tajuk Syndicate versus Kartel ni, mungkin dah nampak sikit lah macam mana perbezaan kan. Apa matlamat Syndicate, matlamat Kartel, dia beza. Tapi yang kita nak ingatkan balik, nak recap balik, Syndicate atas, Kartel bawah. Bukannya sekarang kita sebut ni Kartel bukan Kartel atas tau. Kartel di bawah, Syndicate atas. Syndicate lebih terancang, Kartel ni dia melaksanakan. Dia kata apa, macam dia overarching plan dia. Kan cawangan-cawangan lah kan. Dia melaksanakan plan-plan yang Syndicate ni lah. Tapi tak apa, itu kita recap. Cuma hari ni tak lama pun, sama juga dalam setengah jam kita nak buat part 2 di mana apa masalah sebenarnya Kartel dengan Syndicate ni. Dia punya, orang kata apa, kita pergi deep sikit. Tapi kita tak mention siapa-siapa tau. Kita just macam ni nak educate. Okay, sebagai contoh kan ada yang baru-baru ni dalam berita ke online ke berita, saya tak pasti lah, tapi ada saya terbaca lah. Dia kata Kartel tonto. Jadi kalau sebut tonto ni, rasa ramai tahu lah kan. Tonto dia kerja-kerja dia yang tu, yang follow, dia follow penguat kuasa, dia follow kan. Jadi itu Kartel lah, Kartel punya kerja lah tu Kartel. Dia punya cawangan ataupun dia punya branch ataupun dia punya department dia lah, macam department dia macam dia punya bahagian ke division tonto. Lebih kurang gitu. Dia mungkin dia ada banyak lagi lah. Nanti kita sebut lah salah satu dia punya division kalau sempat lah. Jadi bila kata ni Wan, apa Kartel tonto tu kan, jadi maksudnya kalau kita tahu tonto ni, dia macam dia punya strong man lah, henchman kan. Untuk nak follow kan, macam nak follow, nak tahu pergerakan penguasa kan. Betul kan? Dia punya penguat kuasa dia lah. Dia kira penguat kuasa untuk Syndicate. Cantik. Kata brother Wan kita. Wan, cantik Wan, betul. Aku pun tak terfikir pula nak cakap
penguatkuasa kepada sindiket. Jadi penguatkuasa kepada sindiket follow penguatkuasa kerajaan. Maksudnya penguatkuasa lah, penguatkuasa yang betul lah, yang legal punya kan. Jadi contoh ni dia follow lah, kerja dia follow kan. Kalau kita tengok rasanya ramai masyarakat semua tahu kan, rakyat marhen semua rasanya biasa lah kot. Pasal contoh ni macam isu dah biasa lah kan. Tapi kita nak beritahu itulah kartel contoh. Dia boleh buat apa sajalah arahan daripada sindiket dia follow. Tapi memang banyak lah, kadang-kadang kesian kita tengok satu penguatkuasa contohnya 10. Kesian kan, macam mana kita nak buat kerja tu kan. Apa ni, penguatkuasa kita badan berwajib, badan beruniform ke, badan agensi ke, macam mana nak buat kerja tu. Biasa kita tengok macam tu lah kan. Dia yang utama sekali, kenapa boleh jadi macam tu? Okey, kenapa jadi macam tu kan? Kenapa tuan-tuan boleh follow? Dia boleh, nak cakap. rasanya penting lah kan. Dia kenapa dia buat macam tu kan? Kenapa dia buat, tapi macam mana dia boleh establish overpower pula? Overpower kan? Okay, dia macam ni. Okay, ni saya based on experience lah. Saya pun ilmu tak tinggi. Tak ada apa pun, tapi just sharing pengalaman sikit kan. Dia sebab job yang dapat tu lumayan. Sindiket yang buat projek tu pun kita tak tahu lah sindiket apa, tapi campur-campur lah, apa-apalah sindiket apa, tapi kita mentionkan sindiket lah. Sindiket tu pun job dia punya bisnes tu lumayan. Jadi job yang dia bagi tu pun lumayan. Okay, apa orang kata apa, berbaloi lah dengan apa yang dia buat, dan dia nak jaga bisnes dia tu, bisnes sindiket ni. Jadi contoh ni dia buat kerja dia, dia buat sehabis baik lah. Okey, apa saya share sikit lah pengalaman apa ni Wan. So mula-mula apa ni kita nak terangkan, corporation, syarikat yang besar-besar tu kan, yang ada dia punya board of directors, ada dia punya CEO tu, yang kategori sindiket lah, kategori sindiket yang betul. Orang mendaftar dengan SSM. Betul. Yang kau nak cakap ni, dia ada juga struktur yang sama. Dia mungkin berdaftar dengan SSM, mungkin tak. Mungkin lah kan. Mungkin dia mungkin tak. Okey. Dia punya side yang henchman penguatkuasa dia. Betul. Yang bertindak macam corporation lah. So dia macam dia orang punya polis bantuan dia lah. Polis bantuan dia untuk syarikat dia lah kan. Jadi mungkin lah mungkin dia berdaftar ke tak berdaftar, kita pun tak pernah tengok lah, tak nampak lah pula kan. Tapi mungkin dia berdaftar tak berdaftar, itu sebagai business entity, itu hak dia lah. Tapi betul apa kata Wan, dia sebagai dia punya macam ni lah, penguatkuasa tadi lah kan. Penguatkuasa tadi dia protect dia punya syarikat dia, organisasi dia, sindiket dia protect supaya jangan ada orang kacau. Jadi lah, kalau istilah kampung-kampung kita sebut mungkinlah gangster juga kot, tapi tak tahulah gangster ke tak, saya tak pastilah. Tapi cuma ada sikit lah Wan, pengalaman saya pernah bertanya dengan mungkinlah yang saya tanya ni tonto kot, tak pastilah runner kot tonto, tapi lebih kurang gitulah. Tengok badan dia tattoo sikit mungkin lah kot kan. Bertanya dia, ni apa pasal, kenapa ni, you buat apa ni, you buat apa kan, tanya dia buat apa. Dia kata dia buat kerja lah, dia buat kerja, dia kata bos suruh, dia kata oh bos suruh. Okey. Kata berapa dapat, ni you ada apa ni, ada gaji ke apa? Dia kata banyak. Satu trip, ini apa yang dia kata, kalau dia tipu lah, kalau betul lah. Ni saya ambil daripada apa yang live lah dia cakap Wan. Dia kata Wan, satu kali dia follow, macam satu trip lah, lebih kurang yang apa yang aku faham, satu trip lah dia kata 2,000 dia kata. Dengar 2,000 macam wah dahsyat. Maksudnya bos sindiket ni bayar 2,000. Tapi tak tahulah kalau dia tipu lah, kalau betul lah kan. Tapi kalau dia cakap macam tu, bermaksud lumayan lah 2,000. Kalau aku pun cakap lah, kalau you rajin sikit, satu hari 5 trip, 5 trip dapat lah, kali 5 lah dia kata. Apa pasal you mau ini kerja? Tapi itu lawak lah, itu cerita lawak lah sikit kan. Dia kata sebab dia mau kahwin sama dia punya amoy. Tu aku gelak lah, aku kata wah bagus cari wang lah, mau kahwin, betul juga kan, nak kahwin cari duit lah kan. Tapi
Itu dia punya cara lah, dia punya cara. Tapi Dia buat kerja apa? dia kalau ikutkan masa tanya tu, dia kata dia tugas dia kena escort lori. Jadi tak tahu lah lori tu bawa apa kan, tak pasti. Mungkin agaknya betul lah macam tadi, macam security lah kot, security kepada lori tu lah. Tapi secara lah kalau dah tengok So, apa tu berarti? okey cantik, sedap ni Wan. Order lagi? Telur goyang kan, telur goyang. Apa ni, roti telur goyang ni Wan dia order. Apa? Order? Kejap lagi lah. Kejap lagi. Jadi dia protect benda tu, paymentnya dia kata satu trip tu 2,000. Jadi bermaksud lumayan lah. Yelah sebab tu kerja tu boleh cantik. Terbaik. Si ada kicap, ada paper gitu. Roti telur goyang. Walaupun kat sini nasi lemak, dia ada roti telur goyang. Okey. Dia macam tu lah kan. Dia sebab lumayan lah, lumayan. Sekali escort macam tu. Jadi siapa tak seronok kan, macam tu lah. Dan budak ni budak tau, bukannya tua macam kita. Tua macam kita ni tak berguna dah. Dia anggap dah tak berguna lah, nak kencing manis kot. Nak kencing manis, minum air serajus lah. Kencing manis, mana kan, badan dah tak kuat. Jadi yang ni budak muda. Kalau ayat Indian tu kata ganteng lagi budak. Badan biasa budak muda. Tapi mungkin agaknya kalau dia kerja lain tak dapat selumayan tu. Wan, jadi maksudnya 2,000 tu lumayan lah kot kan. Ya betul lah kan, kalau kita pun sama kan, tengok banyak ni. Jadi tapi cuma satu lah yang best kan, ni saja musik lah. Kerja dia kan macam tak salah, ikut je. kan macam tak salah kan. Tapi mungkin yang dia protect lori tu kot, something lah kot, kita tak tahu lah barang apa kan. Macam tu. Jadi tengok budak ni pun bertatu-tatu. Tak mungkin lah kalau bekerja syarikat macam betul-betul ada tattoo kan. Tapi tak tahu lah, tak tahu. Tapi memang of course dia tonton lah, dia pun mengaku dia tonton lah, dia follow. Mungkin adalah barang salah dalam, saya tak pastilah lori mana satu kan, tapi benda ni dah sudah lah. Just macam kita sembang-sembang kosong lah kan. Dia pun baik, budak ni okey, dia boleh lah nak sembang. Dia ada masa tu ada 5 orang je kot, 5-6 orang je kot. Jadi dia kereta dia pakai yang jenis-jenis 4 wheel. Hilux lah. Orang kata selalu 4 wheel orang sebut Hilux kan. Tapi macam-macam brand sebenarnya. Kalau 4 wheel ni Hilux, Triton, semualah brand-brand ni. Dia jarang lah tengok tonton pakai kereta kancil ke kelisa ke, tak ada lah. Tak ada. Dia memang kereta yang kuat-kuat lah. Paling-paling pun kalau sama dia kuat ataupun laju lah. Jenis laju macam tengok Wira Modify, Preve, Wajah, kereta hebat-hebat lah, maksudnya laju ataupun kereta kuat. Tapi tak apa, pasal kereta tu tak apa. Tapi yang tadi tu upah tu kan, dia kata macam mana tu kan, 2,000 dia kata satu trip. Ni kalau kita ambil yang betul lah, kita tak nampak akaun benda tu bukti jelas. Tapi bila dia kata 2,000, takkan dia nak tipu pula kan. Macam mana kan, 2,000 tu Tak banyak sangat 2,000 tu. Kan banyak kan 2,000. Jadi sambil-sambil tu dengar bunyi ni, bercun bunga api mungkin sambung raya Cina. Gongsi Pacai hari tu sambung, dia lepas tu nak raya. Mercun. Kalau dengar dalam record ni bunyi mercun tu, itulah biasalah kan, perayaan. Banyak tu, tak tahu berapa shot. Okey, jadi yang cerita lawak sikit tu pasal tadi kira saya panggil Acai lah, Acai budak. Sebab yang saya tanya ni budak bangsa Cina. Jadi saya panggil Acai lah. Okey, sembang dengan dia okey. Cuma lawaknya dia ni Wan, dia walaupun gagah ni, ada tattoo gagah. 2,000 dia kata kan, escort lori, dah hebat ni. Tapi sajalah aku you punya mak dengan apak tahu ke? Sebelum mak apak dia kalah. Itu lawak tu. Maksudnya moral of the story, hebat macam mana pun kan, tak kisahlah gangster ke, taiko ke, tak kisahlah pangkat tinggi ke, pangkat rendah ke, tak kisah. Maksudnya dengan mak ayah takut tu, dia takut. Dia kata jangan itu macam lah bang, dia kata. Saya tak, saya cakap kat dia, you punya mak apa tahu tak you kerja ni? Oh dia tak tahu, dia kata. Tak apa, saya mau bagi tahu sama you punya mak, you punya apa. Oh dia kata janganlah bang, dia kata. Dia maksudnya Dia cakap pasal kartel minggu ni dekat Mexico, tentera Mexico perang dengan kartel Sinaloa.
Ada kita baca tu kan. Tu tengok dekat Mexico pun sama, kartel. Maksudnya Mexico lah tempat dia. Mexico dia, kartel tu. Orang kata apa? Yelah. Kartel kan, kartel. Tengok sampai kat sana sampai berperang-perang. Maksudnya Dulu dia kecil je. dia macam tu lah. So maksudnya sindiket dekat atas ni dia buat percaturan. Dia banyak department dia. Okey, yang tadi tu selesai lah kot pasal kartel Tonto tu. Dia boleh jadi, dia memang salah juga tau. Kalau Tonto ni dia menghalang tugas agensi apa semua ni, dia boleh jadi salah tau. Satu saya pesan, jangan pula jadikan kerjaya pula. Mana tahu siapa yang dengar-dengar ni kan, ni mungkin satu Malaysia dengar ke kan. Belajar trading Bitcoin. Belajar trading trading boleh lah. Apa-apa, tapi jangan ni satu Malaysia dengar ni. Bukan nak jadi Tonto pula kan, apa ni budak-budak ni dengar ke, tak kisahlah budak ke orang tua ke. Nak jadi Tonto jangan. Tonto tu kerjaya yang salah. Ni saya nak disclaimer awal-awal ni, penafian. Tonto kerjaya yang salah tau. Bukan saya puji tak ada puji. Tonto kerjaya yang salah. Ni ala-ala jenayah jugalah, tapi saya pun tak tahu dia buat jenayah apa. Tapi kalau dah halang-halang tugas apa ni kan, agensi-agensi ni salah lah, tak boleh lah kan. Jadi tak boleh bukan promote kerja Tonto. Kita nak bagi tahu apa kegiatan kartel Tonto ni. Dia ni lah, menghalang tugas dan sebagainya lah. Jadi dan sehingga yang kita mungkin boleh lah tengok Google dalam berita ke, sehingga yang ganas-ganas pun boleh jadi tau. Dia boleh langgar, dia boleh sapu berita, dia boleh macam-macam lah. Jadi salah untuk siapa yang bercita-cita untuk kerjaya Tonto ni, salah. Bukan tak kisahlah Tonto Melayu ke, Tonto India ke, Mak Saleh ke, siapa-siapa lah. Tadi Cina ke apa ke, tak kisah. Apa-apa bangsa ke, apa-apa agama, apa-apa negara pun kerjaya tu salah. Tak di macam mana kan? Tak digazet, tak diiktiraf, salah lah kan. Jangan salah anggap tapi cuma nak ceritakan pasal gatal lah mata saya ni. Nak ceritakan pasal tu lah, Tonto ni lah punya kegiatan. Okey, berbalik kepada tadi, sindiket dia ada banyak kartel. Kartel apa lagi Wan? Tadi Mexico lah, Mexico tu dah sampai peperangan dahsyat. Tu negara dia lah, kita tak sentuh negara dia lah, tapi kita tengok berita je lah kan. Jadi banyak lagi kartel lain. Kartel contoh lah kan, kalau macam kita selalu dengar kan, simbah-simbah cat merah apa semua tu, tu pun kartel juga. Tu dia mungkin department lain. Saya pun tak tahu susunan department dia, tapi lebih kurangnya tu lah, tu mungkin department lain. Dia buat tu, dia sabotaj, mungkin dia department sabotaj, mungkin. Jangan nanti pula ada yang ambil idea buat nama-nama department yang saya sebut ni, department sabotaj, department Tonto, jangan ambil. Benda tak elok. Jadi ini yang kerja kartel. Dia nak menguntungkan sindiket. Tapi Wan, kita sentuh sikit Wan kan. Tadi kita aku rasa lah orang dah mula faham dah kartel ni apa. Kartel ni biasanya apa, dadah. Dia macam-macam lah. Asalnya orang guna untuk dadah. Kalau dulu kan, kita dengar masa aku kecil-kecil pun kartel dadah. Tapi kartel ni rupanya itulah dia sekarang dah meluas lah. Dia macam orang kata apa, macam tadi dia nak jaga sedikit punya kepentingan. Department dia lah, cawangan bawah dia kan. Jadi sekarang ni macam mana? Kartel macam yang pernah saya sebut, kartel rokok seluduk, kartel arak, kartel dadah, kartel Ada tak kartel yang orang rasa macam okey je, macam tak perasan sangat? Tak tahu? Ada tak? Tak tahu? Aku tak tahu. Tapi rasa kalau sebut kartel ni jahat lah. Tak pernah pula orang kata kartel human trafficking yang bawa tapi Bangladesh, maksudnya yang jahat jugalah, tapi tak adalah orang kata kartel tu baik kan, betul? Untuk orang dia yang bawa tu baiklah untuk dia. Untuk kita tak perasan. Ya, maksudnya tahu je dah ramai. Apa Wan sebut tu, untuk kepentingan dia kata baik lah. Tapi untuk kita tak ada, memang tak baik. Tak kisahlah dia seludup untuk kebaikan ke, pembantu rumah ke apa ke, tak salah. Jadi itu dia punya ni lah Wan. Tapi cuma kan sajalah nak sharing pasal
kartel ni punya sifat lah kan. Dia punya kepribadian dia ada peribadi, mesti ada peribadi, dia manusia juga kan. Gangster dia kan samalah, syndicate pun gangster juga. Tadi kita cerita level kartel tu, something dia pun, gangster dia pun macam tadi lah, dia takut dengan mak ayah dia takut. Lepas tu dia kalau macam contoh kan, ini based on pengalaman kan, dia kalau macam kita ramai, dia ramai tapi kita pun ramai, dia pun takut juga kan. Dia pun takut juga. Itu yang kita nak educate masyarakat ni, tapi bukan suruh bertindak sendiri ya. Kita tak suruh bertindak sendiri, tapi cuma kita nak cakap kalau kita ramai, dia pun takut juga. Dia kata dia pun manusia, cuma tinggal lagi kita tak bolehlah bertindak sendiri. Jangan tunjuk hero. Tak kisahlah ada black belt ke, ada apa-apa silat ke apa ke, bukanlah kata tak boleh nak tunjuk taekwondo, silat, karate, judo semua tu, bukan. Tapi kita ada undang-undang. Memanglah beza. Kartel ni dia tak fikir undang-undang. Dia bukan tak ada undang-undang, dia ada undang-undang tapi dia tak fikir undang-undang tu. Tapi dia takut kan. Ni based on pengalaman lah. Dia takut sebenarnya. Yang tahap yang aku pernah tengok kan depan mata lah. Ramai sama ramai sebenarnya, tapi rupanya dia takut. Ni lutut dia tu menggigil loh. Goyang. Lutut dia goyang. Jadi dia macam cerita kartun kan, ada yang kalau kartun apa-apalah, kartun zaman kita kecil-kecil dulu kan bila macam dia takut ataupun sejuk, dia ada gede-gede. Dia lutut tu goyang dia. Jadi dia pegang macam tu lah. Dia tu sifat dia lah. Dia pun ada naluri sebagai manusia, dia pun manusia. Jadi saja sharing benda alam, tak ada apa pun, benda kelakar-kelakar je lah kan. Lawak lah tengok bila tonton kepada sedikit, kata-kata sedikit ni pun dia takut juga sebenarnya perasaan dia. Tapi kita pula janganlah, bila saya dah cakap dia takut, lepas ni semua yang dekat luar, rakyat marhin, masyarakat dah nak tunjuk berani pula. Jangan. Dia takut sebab dia tahu dia buat salah. Sebab dia pun tahu dia buat salah, tapi dari segi jenayah kita patutnya berani lah sebab kita buat benda betul. Kita buat benda betul kan. Cuma tindakan tu kita ada undang-undang. Kita bagi tahu pihak berkuasa lah. Jangan kita buat bertindakan sendiri pula untuk rakyat marhin, masyarakat, rakyat-rakyat kita ni semua ni, warga-warga negara ni. Janganlah tapi kalau cuba membantu penguatkuasa tu, insya-Allah boleh. Bantu dan lapor pada penguatkuasa. Kan zaman sekarang boleh ambil gambar, video apa semua kan, ambil betul-betul. Bagilah kan, bagi. Tapi ada satu benda kau boleh cerita. Apa kan? Bila kartel tu dia dah upgrade, bila syndicate tu dia dah intermingle kan, dia dah masuk dalam semua struktur bisnes lain pun dia dah masuk. Sampai satu masa dia akan membantu ramai orang Pak. Kalau ada banjir ke, dia akan dulu ke depan. Apa orang panggil bahasa Inggeris tu apa? CSR. Jadi kalau ikutkan CSR yang kata Sinonua tu, susah kerajaan dia nak pergi tangkap kan dia punya takut bos-bos tu, sebab takut rakyat happy pula. Bukan, orang kampung tak bagi tangkap. Itulah rakyat happy pula. Dia jadi rakyat happy pula sebab dia jadi protector pula. Tu masalah juga kan. Itulah nama kartel. Tapi tanda-tanda tu ada je. Kalau siapa nampak lah. Itu yang ni kan, yang kita kita risau ni. Tanda-tanda tu kita nampak. Ini yang selalu kalau kita sembang kosong lah kan. Sembang kedai-kedai ni kan. Orang kata duit cuci ni kan. Aku pun tak pernah nampak lah duit tu cuci macam ni. Dia pakai sabun ke apa, tak tahulah kan. Tapi inilah dia, kita takut. Jadi masyarakat pula jadi happy. Sebab dia boleh buat CSR kan. Dia hasil kegiatan dia tu dia banyak duit. Macam-macam kegiatan dia buat. Jadi syndicate yang merupakan gangster kongsi gelap ni, lepas tu dia ada kartel, hasil daripada dia punya kongsi gelap gangster apa semua ni, pengerja-pengerja dia buat CSR, bantu kan. Tadi banjir ke, bantu apa-apalah kan. Pun jadi masalah juga kat situ. Dia jadi tak jadi masalah lah untuk orang yang terima tu. Orang masalahnya terima tak masalah. Jadi masalah kepada
sosial lah, sosial. Maksudnya masyarakat dia dah jadi macam halal pula. Dah jadi macam tu pula kan. Padahal dia jadi grey area lah, orang dah tak nampak dah dia sebagai kan. tak bagus. Kat situ tu lah itulah antara tujuan video ni kita buat kan, untuk educate masyarakat. Tahulah kita membezakan mana kaca, mana permata. Contoh saya bagi tahu. Okey, duit tabung masjid. Itu okey. Tak ada masalah. Apa wakalah zakat. Kan. Jadi itu okey. Tapi kalau tiba-tiba datang daripada contoh ni tak tuduh tau. Satu badan kebajikan XYZ. Contohnya ni. Jadi kita sebagai rakyat kena cakna lah. Kan video lepas tu ada sebut pasal kata cakna tu kan. Kena tahu, alert, faham, mengerti sumber daripada mana kan. Banyak betul dana dia kan. Jadi Wan kan kena cakna lah kan. Sebab yelah, apa nak buat macam mana kan. Dia dah bagi bantuan, takkan kita nak tanya pula Boleh tanya ke? Ingat terima okey lagi. Memang dah susah kan. Tapi kalau sampai satu tahap bila ayat kau win apa? Dah memang dah susah kan. Bila disparity tu makin teruk kan. Kita ambil lah negara Indonesia. Kadang lagi sikit je dia dah boleh beli undi lah. So dia biarkan sistem yang teruk tu makin teruk. Yelah. Makin teruk. Kalau pergi kat Jakarta tu, kalau tengok sempang-sempang jalan tu, polis trafik tak jaga, preman yang jaga. Orang yang minta setiap kali tapi depan habis posin. Tapi disclaimer sikit kita bukannya nak tunjuk contoh negara tau. Ini based on pengalaman. Kita tak tuduh kita tak tuduh by negara tau. Tadi kita ada sebut tadi Mexico, ni kita sebut Indonesia. Tak ada, kita tak menuduh tau negara tu. Tapi cuma ni by pengalaman Sama lah macam ni dekat KL ni. Tiba-tiba kan macam kita nak parking musim-musim raya ni, tiba-tiba ada brother, tak tahu lah brother mana kan. Pernah lah banyak kali lah, so rasa semua orang ada pengalaman. So nak parking, order bagi kita pun tanya, berapa bro? RM5 kata, RM10 kan. Lebih kurang gitulah. Tapi tak tuduh lah, kita tak tuduh negara ataupun setempat tu berkenaan dengan pasal benda-benda jenayah ni lah. Kita tak tuduh, tapi ni based on pengalaman semualah. Macam Wan sebut tu based on pengalaman. Jadi betul lah kan, kita tak tahu dia punya apa, orang panggil apa, hujung pangkal lah. Kalau hujung pangkal kita tak tahu kan. Kau tak suka cerita negara kan, so tak sebutlah negara. Tapi dekat negara yang sama tu, nak kerja polis pun bapak dia kena jual tanah sawah. Yelah, itu kata dalam 100,000 punya nilai. Lepas tu kalau dia ditempatkan mungkin dekat Sulawesi, nak balik ke ke pulau utama. Betul, tapi ini kita nak mention, tambah lagi tu. kita nak cakap pasal apa, ini adakan ni kartel. Contoh dia jadi satu, maksud ni kartel pekerjaan macam tu. Betul lah. Kalau kata dalam dia punya KPSM pun, dalam HR dia pun boleh kalau nak kerja dekat pulau utama dengan ibu kota, kena bayar dulu. Macam yang kau sebut tu kartel pekerjaan lah kan. Itu kata dia ada banyak cawangan itu. Ni kartel pekerjaan. Mana-mana tempat ke negara ke dia ada macam tu lah kartel pekerjaan. Tapi atas kepalanya sedikit-sedikit ni yang catur, yang nak tentukan macam mana kan. Jadi maksudnya senang cerita Wan, betul tak kalau kita nak kata kalau orang tu jujur, ikhlas, baik, betul-betul tunjuk sijil ke apa, kita tak dapat lagu dah. Betul tak? Lebih kurang gitulah. Tak ada lah nak cerita tu, tapi nak cakap untuk orang biasa kan, untuk orang biasa kat negara tu kan, apa kesannya? Sebab itulah macam apa kesannya? Kesan dia orang yang masuk dalam jawatan tu, yang jadi polisi tu, kalau kat negara tu kan, dia mestilah nak break even dulu, bayar duit bapak dia. Yelah, itu bapak dia dah jual sawah. Yang aku cakap tu. So dia akan efek pada rakyat tadi. Itu yang aku cakap. Jadi maksudnya yang ada sijil, tulus, ikhlas, datang nak interview semua, Abiah tak dapat lah semua. Abiah? Orang-orang tu dah tak ada lagi lah. Tak ada. Jadi bukan dah, dia terpaksa lah jadi sama macam orang lain. Yelah, maksudnya ini kita nak cerita yang sama lah. Maksudnya yang jahat lah kan. Yang baik ni dah tak ada tempat lah, habis lah.
sistem dia dah macam tu. Jadi maksudnya yang jahat dah tak ada tempat. Inilah kerja-kerja sindiket. Sindiket dia suruh kartel buat macam tu supaya macam ni lah, untuk orang yang baik tak ada tempat. Orang yang telus lah nak ikut jalan betul ni tak ada. Inilah tugas sindiket ni. Permulaan dia ada point yang benda tu sikit dia berubah. Tak ada tiba-tiba jadi teruk. Ya, betul. So, yang sama juga patut kita nak cakap, dan negara ni masih boleh diselamatkan. Kat point mana yang kita boleh tolong? Kita boleh. Jadi benda ni dah jadi kola putih lah, betul lah. Kalau macam tu dah jadi kola putih lah kan. Sebab kalau rakyat kat setempat tu pun dah rasa tak salah kan. Kau baca ni. Kan? Okay, macam ni dekat dalam ni kan. Tulis integrity on the line kan. Integrity on the line after claim of a corporate mafia link. Okay, jadi maksud corporate mafia kan? No. Macam tu lah maksudnya. Bila corporate ni, maksudnya sindiket tu, dia dah masuk kepada dalam bisnes biasa lah. Betul, organized crime lah. Tu kata hardware ke, betul. Macam speed mat yang 24 jam. Kan? Dia dah masuk ke dalam kedai-kedai lah kan. Itu maksudnya macam orang cakap ni, dia dah jadi kola putih lah. Bila kola putih, ini kita tak nak nanti rakyat normalizekan benda ni. Rakyat rasa macam biasa lah macam tu. Takut satu hari macam tu. Biasa lah kan. Apa macam ni kan, duit cuci ni biasa lah. Takut jadi macam tu kan. Normalize. Jadi untuk macam kata mat-mat yang kedai-kedai yang legal, yang sah lah, yang sah, tak ada tempat lah, habis. Modal tak ada, apa tak ada kan. Macam tadi, pekerjaan yang sah, dah tak ada tempat untuk orang yang baik. Semua nak macam tu kan. Jadi pernah kan yang apa aku dengar lah kan berkenaan dengan benda-benda kata-kata ni, sampai dia masuk ke tahap ni tau, pendidikan dan perubatan tau. Itu tapi tak ada apa-apa figure yang mengesahkan lah kan. Tapi pernah dengar lah, ini info-info lah, kita dapat sumber-sumber kita kan yang dapat sampai ke pendidikan dan perubatan. Contohnya, antara contoh lah kan. Tapi rasa ada tau dalam satu drama ke filem, cerita lebih kurang macam ni lah, tak ingat lah tajuk dia. Perempuan tu dia kegiatan pelacuran, lepas tu dia dapat anak dia tu dibawa lari. Maksudnya tak dudukkan dengan perempuan ni. Maksudnya ada pelacuran kan. Anak tu pula dididik, masuk sekolah, diberi sekolah yang macam pendidikan lah, untuk tujuan nanti bila dah besar dia berkhidmat balik. Jadi lepas tu dia ada yang rawatan tadi tu, lepas bersalin tadi, yang prostitution ni, pelacuran ni, dia dapat rawatan, ada dia punya perubatan pula. Maksudnya ada pakar perubatan dia. Jadi kita tak nak macam dalam drama ke filem, tak ingat lah, tapi dah lama lah. Kita tak nak sampai macam tu lah. Dia rasanya macam dalam, tak ingat lah, cubalah tengok balik tajuk Kepung Gangster ke apa, ada dia punya filem. Macam tu lah. Tapi gitulah, kita tak nak macam tu lawan kan. Jadi tadi Wan, aku ada cakap pasal apa tu, apa kata bukti yang aku kata tadi kan. Orang kata kita tak ada bukti lah nak cakap benda ni kan. Tapi pernah satu ni Wan kan, based on experience lah kan, ada yang pernah cakap dengan aku lah. Dia kata apa, kalau kau betul ada ni lah, sindiket kartel, mafia, apa-apalah, gangster ni apa semua kan, mana bukti? Tunjuklah bukti. Okay, ni untuk makluman semua lah. Kita ini just nak educate kita fikir logik je. Benda-benda yang jalan gelap ni kan, benda-benda salah ni kan, susah nak dapat bukti. Itu yang netizen, rakyat, dah sebut netizen ni, rakyat, masyarakat marhen ni semua kena faham. Buktinya susah, memang susah. Sebab dia jalan gelap kan, dan dia organized crime. Jalan gelap dan kola putih organized crime, payah bukti. Dia bukannya boleh senang-senang kita nak pasang CCTV. Sekarang tengah famous apa kan, dashcam. Dia bukannya semua dashcam boleh detect dia kan. Dia susah. Jadi dekat situ yang selalu kita ada tengok dekat dalam media ke, netizen apa semua, rakyat, masyarakat akan cakap, penguat kuasa takkan tak boleh kesan, takkan.
Dia boleh, penguasa boleh kesan. Saya yakin boleh kesan. Tapi cuma bukti tu susah kan bukti ni kan. Sebab dia organised crime kan macam tadi lah. Contoh Tonto kan. Kita balik pada kartel Tonto tadi. Yelah, dalam dia punya piagam corporation dia, mana dia kena simpan dokumen 7 tahun? Tak ada. Ini dah macam nak cakap pasal apa? Declaration ni kan. Tak, dia mana ada kan? Tak ada kan? Lepas tu satu gini Wan, saja nak tanya kau. Kalau Tonto dia follow kereta, tak salah kan? Salah tak? Rasa macam tak ada salah apa-apa. Ataupun dia, kalau tak follow pun dia memperlahankan kenderaan dia bawa 50 km sejam. Dia tak ada salahan kat jalan raya kan? Aku nampak gitulah. Kecuali kalau berlanggar lah. Kalau berlanggar salah lah kan? Berlanggar bukan salah apa, salah trafik lah. Tapi kalau dia halang JPJ ke? Salah, itu salah. Tapi tak, maksudnya kalau dari segi dia escorting tu, dia buat escort kan? Dia bawa slow, tak salah. Dia tu payah, kita dah cek bukti salah. Bukti dia salah tu payah juga. Tapi penguatkuasa yakin dia ada cara. Cuma yang cakap tadi itulah, bila organised crime ni payah. Ni kan yang dekat Bukit Kayu Hitam ni kan, kita pun rasanya semua tahulah kan. Berita pun dah keluar dah pasal Bukit Kayu Hitam ni. Tengok bahaya. Sampai dia tembak sampai tembak kan. Jadi dah minta dah baju kalis 10. Itu tak apalah kan. Itu dia orang punya dalaman lah, tidak kan. Tapi nak ceritakan bila dia tembak tu, jadi takut lah. Bahaya satu jadi takut. Inilah sindiket ni dia department mungkin kartel gangster, ataupun sindiket tu pun memang dah gangster. Ni dia punya kartel dia, kartel tembak contohlah kan. Kartel senjata api. Dia punya macam penguatkuasa dia kan. Jadi payah kan kalau macam tu kan. Takut orang, maksudnya masyarakat jadi takut. Tapi itulah kan, tak buat macam mana lah. Kita benda betul macam kau cakap tadi, benda betul kita kena buat juga kan. Maksudnya yelah, apa macam ni, kalau dalam agama ni kita sebut apa? Kebatilan ni memang kita kena macam ni, lawan macam tu kan? Apa macam mana? Saya pun aku tak pandai lah nak cakap kan. Ada hadis ke ataupun potongan ayat Quran ke kan. Tapi cek. Cuba cek. Tapi kalau benda-benda jahat ni memang kita kena lawan. Tapi cuma macam saya bukan bagi warning lah. Saya memperingatkan, kena bagi tahu penguatkuasa lah. Jangan bertindak sendiri, bahaya lah. Tindak sendiri bahaya. Bagi tahu penguatkuasa, bantu penguatkuasa dari segi info kalau nampak. Tapi cuma kena hati-hati lah. Nak bagi info boleh tapi hati-hati. So mungkin boleh kawan, based on pengalaman aku kan, kita share sikit macam mana rupa paras. Tadi sifat dia penakut, dia hormat mak ayah dia apa semua. Rupa paras sindiket dan kartel dia. Saya share sikit lah, tak semesti betul tapi ini mungkin boleh jadi guide lah. Kau dah buat sampling ke yang kau jumpa? Ini orang? Ini random kan, random. Macam tadi lah, satu tengok bertatu-tatu tu, okay, kita boleh beware lah, berjaga-jaga. Tapi jangan tuduh lagi. Mungkin dia tattoo tu dia suka-suka je, tapi tengoklah jenis tattoo dia apa kan. Tattoo dia kita boleh nampak. Kalau tattoo love tak adalah kan. Tapi love ke, buah cherry ke, buah anggur ke tak adalah. Tapi kalau yang kadang-kadang lah harimau ke apa, tu satu. Yang keduanya sifat dia orang lah, tengok kan. Cara jalan pun rasanya kita boleh tahu dah. So kita boleh tahu ni siapa ni. Yang ketiga, kenderaan dia macam tadi, 4 wheel tapi dia punya tinted dia gila-gila kan. Tinted ni yang tinted rapat gelap je tu. Lepas tu kereta dia ada macam kalau contoh tadi ada area kereta dia, mungkin sebab communication dia kot, radio ke apa kan. Dia punya tu lah kan. Lepas tu orang kata nampak ganas lah, kereta tu nampak ganas. So lain-lain ciri-ciri dia. Kalau dia start pakai kereta elektrik tak ganas sangat. Kan mana tahu kan. Tak ada bunyi pun. Dah tak ada bunyi juga kan. Tapi mungkin dia kena pasang kangaroo bar, dia main kangaroo bar crash bar, kangaroo bar macam tu lah. Dia kena pasang kereta elektrik kan macam nampak comel-comel sikit kan. Dia tak pasang bar tu, masak dia kalau kena langgar kan. Dia macam ni. Lepas tu dari segi macam senjata lah, tak nak tuduh, saya tak tuduh kan, tapi dari segi senjata tengok kadang-kadang
ada sling bag. Bila bawa sling bag tu kita tak tahu senjata apa kat dalam tu. Itu kena jaga-jaga. Lepas tu lain-lain tu takutlah ada bawa senjata kecil-kecil ke, pisau kecil ke, kerambit ke, apa-apalah. Itu kena jaga-jaga sebab untuk pengetahuan Wan, yang macam sindiket kartel ni mostly lah, bukan kita kata tak bersekolah, dia mostly lah dia belajar tak tinggi punya. Dia macam mana cakap bila dah bidang dia kan, saya tak tuduh kan, tapi dah bidang dia, jadi dan tindakan dia tu Kalau nekat. dia yang tengok ni mesti dia sedih. Allah, jangan sedih, jangan sedih bang. Boleh tukar kerjaya lagi bang. Banyak kerjaya, kita boleh berniaga, trading. Boleh berniaga. Ni jual nasi lemak, tengok abang Bob ni. Nasi lemak, boleh berniaga macam-macam. Ni hari raya jual baju raya, capal baju Melayu, semua berniaga. Tapi kalau nak kata yang tu, yelah dia kurang sikit lah. Jadi dan sifat dia orang ni nekat kan. Tambah-tambah kalau yang ada pengaruh, dia panggil pengaruh dadah lah, di bawah pengaruh dadah lagi bahaya. Mungkin dia jadi lebih berani, dia jadi apa kan. Jadi kat situ kita kena berhati-hati lah. Tapi macam mana pun, walaupun dia berani, dia gangster kan, jiwa dia jiwa taiko, gangster kan. Kita tak ada, kita bukan jiwa tu, kita macam ni Awan lah. Memang rupa macam Syak, macam KL gangster dulu, tapi dia bukan gangster. Dia baru balik semayang tadi lah. Tapi buat semayang ni Wan, betul aku cakap. Saya pernah ni pengalaman ni, pernah bertanya lah dengan sindiket. Bukanlah sindiket pun, runner lah, macam runner. Sebab tengok ciri-ciri dia pakai seluar pendek, apa semua, tengok rambut perang-perang sikit kan. Agak aneh lah kan, tapi dia tanya, dia buat agama dia pun power juga. Buat agama dia power kan. Bukanlah power macam mana, maksudnya dia tahu salah dengan betul. Dia tahu. Bila macam dia macam kita sembang-sembang kan. Mula-mula dia macam yakinkan kita lah. Macam contoh dia kata sindiket pelacuran ni bagus. Contoh kan ayat dia. Tapi bila kita kata tak boleh, mana boleh, kita mana-mana agama tak pernah ajar orang kata apa, benda-benda pelacuran ni. Tak ada agama. Apa-apa kitab pun tak ada. Contohlah kan, bila aku cakap itu, dia akui. Betul. Dia kata betul, dia kata. Dia pun sembahyang juga, dia kata. Maksudnya dia pun sembahyang juga. Dia pun bukannya tak tahu, dia tahu. Pernah lah ada satu ni kan, saja sembang, saya kata ni Wan, yang macam aku pernah cakap dengan kau. Aku kata apa, you punya rezeki, you punya Tuhan bagi. Macam tu. Jadi dia pun faham. Dia pun faham tau, pasal rezeki, konsep rezeki Tuhan bagi ni dia faham. Dia tak cakap bos dia bagi tau. Dia faham. Maksudnya rezeki Tuhan bagi. Dia faham tu. Ya, over. Tapi over Nanti kau kena potong. Dah lebih 13 minit lah. Aduh. Layan. Kan syok pula layan. Wrap up. Okey. Kita wrap up lah. Wrap up dah lebih 13 minit. Okey. Kita wrap up untuk part 2. Nanti ada part 3 ada lagi, risau. Part 2 ni kita hanya nak educate berkenaan dengan apa dia punya ciri-ciri kegiatan, maksudnya more deep, masuk deep lagi, dalam lagi. Macam mana dia punya sifat, kepribadian dia, lepas tu apa kesan-kesan dia. Tadilah yang kita sekan-sekan. Okey, kita recap balik Wan. Kegiatan dia ada banyak cawangan. Sindiket bawah ada kartel, banyak cawangan. Dia apa tadi? CEO apa tadi? Sindiket ni sepatutnya dia tak teritorial lah. Kalau kartel ni mesti dia ada kawasan-kawasan dia. Ya, sebab sindiket yang bukan edar lah, macam lah dia syarikat, dia buat cawangan-cawangan kan, macam tu. Jadi dia ada CEO tadi, apa kata, manager, middle manager, supervisor, macam kita belajar management lah. Director dia. Lepas tu sama juga dia macam management. Dia ada planning, organizing, leading, controlling. Nampak? Itu subject management diploma aku. Tahun 2004, power tak? Ingat lagi. POLC. Okay. Planning, organizing, leading, controlling. Lepas tu dia ada ciri-ciri leadership dia. Leadership dia. Dia management lah. Okay, lepas tu
kegiatan dia macam tadi. Macam tadi contoh kita hari ni kita kebetulan highlight dengan pasal Tontoh. Dia escort barang, dia buat itulah. Ada yang sampai kalau ganas dia langgar dan sebagainya. Sebab ada upah. Ingat sebab ada upah. Dia bukan buat free tau. Dia bukan macam kita buat benda baik. Kalau kita buat benda baik macam bulan Ramadan ni, lillahi ta'ala dia kata. Tapi macam dia orang tu sebab ada upah. Berapa banyak tak tahulah, tapi yang pernah saya tanya 2,000. Okay, lagi kesan dia macam tadi Wan cakap, itulah, rosaklah nanti sistem. Takut rakyat kata dah macam dah normalization. Normal biasa lah. Kita tak nak sampai tahap macam tu tahap macam tu, normal, dah biasa. Lepas tu kita pun akan jadi sikap macam ketakutan. Kita pun takut nak tegur. Jadi kau aku. Jadi kita tak nak macam tu. Kita kena bantu penguatkuasa, pihak berwajib, badan-badan berwajib, agensi. Kita kena bantu. Tapi jangan bertindak sendiri. Bahaya. Jadi kita kena bantu. Contohlah, dia bagi contoh Wan, dia bagi contoh sikit. Yang pernah dulu aku bantulah zaman-zaman muda-mudi dulu kan, zaman-zaman aku pakai kupiah dulu kan, ini soal pakai kupiah ni nanti ada kawan-kawan kalau dengar ni saya cakap pasal kupiah ni dia lah. Ada kisah. Tapi itu nanti part lain. Zaman saya pakai kupiah tu, masa tu judi kuda tengah banyak Wan, judi kuda Wan masa tu. Banyak. Jadi apa yang aku buat, aku berada di depan kedai judi kuda tu, aku call polis. Ya. Jadi masa kau umur 15? Atau bukan, masa tu lepas habis sekolah jugalah. Bagus tu. Pada masa tu. Jadi tapi kau bukan sebab kau dah masukkan beberapa kali masukkan koin RM1 tu? tak dapat. Aku atau kau marah? Tak. Saya tak pernah. Judi-judi kuda ni saya tak pernah. Kalau bapak saya tahu, arwah bapak saya askar. Dia lempang. Sekali pun tak pernah? Sekali masukkan? Sekali pun tak pernah. Memang tolong orang tekan pun tak pernah? Tak pernah. Memang aku budak baik. Puji baik pula kan. Tak, maksud judi kuda tu memang saya tak pernah. Bapak saya kalau tahu, tangan arwah bapak saya ni besar tau. Kalau saya ni, saya tak cukup besar, tangan dia besar. Dia kalau lempang habis. Jadi call polis. Jadi bila call polis kan, datang tau segera. Itu yang bagus tu. Segera polis datang. Jadi takutlah token kedai judi tu kan. Jadi masuk kata dekat sini, contoh dekat tempat rakyat-rakyat marhen, masyarakat ni ada nampak je benda macam tu, terus pancung. Bukan pancung senjata tau, bukan pancung senjata. Amar makruf nahi munkar. Dia pancung tu maksudnya amar makruf nahi munkar. Bagi tahu polis. Bagi tahu kalau taman dipanggil apa, JKKK. Kalau dalam taman lah, taman perumahan. Bagi tahu JKK, bagi tahu pihak-pihak berwajib, bagi tahu agensi-agensi, telefon, hotline, apa semua. Sekarang zaman dah moden kan, email, ambil gambar apa semua. Kalau seorang sikit buat di kawasan-kawasan setempat, tak boleh cek makan lah. Yang sedikit-sedikit ni, itu yang kita nak tu. Tapi soal dia nak buat aktiviti apa, kita tak nak ambil tahu. Tapi untuk kita membantu penguatkuasa, mencegah dan menghalang, itu kita sebagai rakyat, kita kena bantu. Tapi jangan bertindak sendiri. Jangan bertindak sendiri. Kita bukan ada kuasa, kita tak ada kuasa, kita tak ada apa-apa autoriti. Kita kena maklum kepada penguatkuasa. Lagi Wan tadi apa kau cakap tadi? Amar makruf nahi munkar. Dan kita tak nak sampai organised crime ni, Kuala Putih jadi apa Wan tadi? Yang orang baik tak boleh buat apa lah. Orang baik tak boleh buat apa. Orang yang jujur tak boleh buat apa. Dia jadi macam deep state lah. Dia jadi macam satu, dia sama kuat dengan kerajaan. Dia pun boleh bagi bantuan bila banjir. Ya. Orang pun dah tak perlukan lagi jadi pegawai daripada jabatan kan. Jadi daripada zakat, daripada wakalah zakat semua ni. Jadi struktur jadi pecah. Jadi kita kena ubah. Maksudnya okey, struktur masyarakat jadi ni bolehlah sikit saya pesan kepada, kebetulan saya pun JK Surau kan. Jadi bagi tahu JK Surau, mana surau masjid. Jangan kedekut kan. Jangan kedekut. Jadi kita tak nak organized crime, duit cuci ni pergi bantu masyarakat. Zakat, sumbangan surau, masjid ni semua
ringan, kena ringan. Bantu. Bantu. Samalah tabung-tabung kebajikan apa ni, orang kata agama lain pun ada tabung kebajikan, ada tabung kebajikan. Yang itu kita tak nak duit cuci yang di bawah tiba-tiba dia buat NGO pula kan. Kita tak nak yang macam tu. Itu sikit-sikit lama-lama jadi bahaya. Jadi apa tadi Man? Kau cakap tadi sikit-sikit, lepas tu lama-lama takut dia sampai dia pegang negara macam tu. Kan? Dia mula-mula dia takkan terus pegang negara. Ayolah tak, maksudnya sikit-sikit lama-lama tu, dalam lama tu takut dia pegang. Ambil kartel Sinaloa. Dia dekat Mexico. Bolehlah aku ni Wan, aku nak cakap macam ni lagu apa? Kau ingat tak lagu kalau kita pergi macam motivasi semua ni apa yang apa lagu macam ni? Yang anak kecil main api. Itu lain. Lain. Konsep dia macam tu lah, maksudnya masa kecil-kecil api ni boleh jadi kawan. Dah besar-besar dia jadi lawan. Konsep dia gitulah. Konsep dia kita yang itu untuk benda lain, tapi maksudnya macam api lah ibarat api. Kecil-kecil jadi kawan. Kita boleh main-main lah, bukanlah kita nak kawan dengan api tu, tapi maksudnya $7. Naik. Wan tengah trade. Okay, kecil-kecil kita boleh main-main gitu je. Dah besar jadi lawan, jadi masalah kat kita. Jadi kita tak mahu lah macam tu kan. Tak nak. Jadi rasanya sampai situ. Apa ni Wan, last but not least, apa yang apa kau nak buat sebagai penutup? Ada lagi? Boleh je sebenarnya nak layak 1 jam ke apa. Tapi tak apalah, kita dah cakap 30 minit tapi dah lebih banyak kan. Sebenarnya kita pun tak harap siapa nak tengok sampai minit yang terakhir ni. Tapi kita satu orang memang tak boleh buat apa-apa. 2 orang pun tak boleh buat apa-apa. 1 tak boleh, tapi 2 tak boleh. Berapa bila boleh? Kita ada 3 orang, kita boleh bersyuarat. Daripada situ kita boleh fikir apa yang terbaik dalam kawasan kita. Mungkin kita boleh perhatikan kalau kat kawasan tempat kita tu ada kereta pelik-pelik, dia tinted. Kan kita tengok budak-budak lalu lalang dengan motor, dia turunkan dia punya apa ni side mirror dia, apa ni cermin dia. Betul. Start dia kita boleh tahu ini kemungkinan besar kita kena ada sangka buruk sikit lah. Kadang-kadang kalau kat tempat saya ni dia orang buat pengedaran dadah. Kalau kita tak boleh seorang, kita ajak kawan, kita kena ambil gambar, kita cakap aku tahu apa kau buat, kau jangan datang sini lagi. Datang sini lagi. Aku bagi tahu dekat polis lah contohlah kan. Kita buat apa atas kapasiti kita, sebab kalau kita nak tunggu orang lain buat, orang tu pun tunggu kita buat. Dan nanti yang kecil yang kita tak alang ni nanti dia akan besar. Bila dia dah besar, time tu masalah kepada anak kita lah nak settle kan. Ya betul. Time tu kita dah selamat lah, dah mati. Kita apa kata yang dalam YouTube tu dia kata apa? Selepas 100 tahun kita semua tu dah mati, dia kata kan. Semua harta kita orang ambil, kereta kita dah rosak, macam tu lah. Jadi kita kena buat sekarang. Maksudnya masuk kata jangan tunggu lagi 5-10 tahun, kita buat sekarang. Untuk kita nak halang kegiatan sindiket dan kartel-kartel ni. Tapi ingat tagline bukan tagline lah, yang saya pesan, sindiket atas, kartel bawah. Jadi kita jangan sebut kartel je, kita kena sebut sindiket tu. Sindiket tu atas, dia punya organised crime dia tu. Kartel ni yang menjalankan kerja-kerja dia. Macam-macam kartel, dia ada banyak cawangan. Tapi dua-dua ni gangster lah. Of course lah gangster, dia kena gangster. Takkan orang surau pula. Aduh. Okay. So kan, sampai sini, kita orang pun dah habis Moreh pun dah masuk ke sahur, tapi elok lewatkan sahur lah Wan. Okay. So sampai sini dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kesilapan diri kami sendiri. Kalau ada tersilap, terkasar bahasa, tersalah cakap, terlebih, terkurang, dan tersentuh hati, terkecil hati siapa-siapa, kami minta maaf. Kami sebenarnya tak ada mention kepada siapa-siapa. Ini hanya education saja. Kita bagi contoh-contoh, nak educate people je. Educate people, masyarakat, netizen, rakyat marhen dan sebagainya. Jadi kalau sembarang komen, cadangan ke, kecaman ke apa semua, saya cakap terang, itu datang daripada diri sendiri maksudnya daripada masyarakat, netizen sendiri. Kami tak kecam siapa-siapa.
Kami tak kecam siapa-siapa, kami tak salahkan siapa-siapa. Kami hanya bagi contoh pengalaman diri sendiri sahaja. Tak ada siapa-siapa punya, memang diri sendiri je. Dan tujuan nak educate, itu je ingat tujuan educate. Apa-apa video ni untuk educate. Okey, sekian dahulu daripada kami. Saya channel The Hitcher, sebelah sahabat Wan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Extra Jos. Habis. Kecil manis lah nampaknya. Okay.